Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan melihat dan mempelajari bab yang ke-8 tingkatan 3, iaitu bertajuk lokus. Kita akan lihat lokus dalam dua dimensi. Saya Cikgu Zulkifli bin Osman dari Sekolah Menengah Kebahasaan Ausbah Jitra Kedah akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan lokus. Standard kandungan 8.2. Lokus dalam dua dimensi. Standard pembelajarannya memeliharkan lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Murid-murid, kita lihat satu titik tetap yang ditandakan sebagai O. O adalah satu titik tetap ataupun titik origin. Kita akan membuat satu garisan yang menunjukkan jarak 5 cm dari titik origin. Apabila kita gerakkan bulatan dikelilingi titik origin, kita akan dapat melihat satu bentuk seperti rajah di bawah, iaitu berbentuk bulat. Oleh itu, lokus bagi satu titik tetap pada O yang berjarak 5 cm adalah titik-titik yang ditandakan pada jarak yang sama dari titik O. Ianya akan membentuk satu bulatan. Murid-murid pernah rasanya membuat bentuk seperti tersebut. Inilah yang dinamakan lokus, yang berjarak tetap dari satu titik tetap yang ditandakan sebagai O. Murid-murid, sekarang kita akan melihat satu soalan yang berkaitan dengan lokus. Murid-murid, tandalah satu titik tetap pada satu kertas seperti rajah di atas. Satu titik ditandakan pada satu kertas yang dianggap sebagai titik tetap yang tidak akan berubah. Murid-murid, binalah satu lokus yang berjarak tetap, iaitu 5 cm dari titik tersebut. Baik, murid-murid boleh melihat bentuk yang terhasil apabila satu bulatan dengan jarak 5 cm dilukis pada keliling titik tetap tersebut. Anda boleh menggunakan jangka lukis bagi membina bulatan tersebut yang berukuran 5 cm seperti rajah di sebelah. Murid-murid boleh menggunakan jarak yang berbeza. Contohnya, boleh menggunakan jarak 8 cm ataupun 10 cm. Apabila murid-murid menggunakan jarak yang lebih panjang, bulatan yang terhasil akan membentuk bulatan yang lebih besar dan sentiasa tetap dari titik tersebut. Seterusnya, murid-murid, kita lihatlah kesimpulan daripada bulatan yang kita bentukkan tadi. Satu titik yang sentiasa bergerak dengan jarak yang sama dari satu titik tetap akan menghasilkan suatu bulatan seperti rajah di sebelah. Inilah yang dinamakan lokus. Murid-murid, saya harap murid-murid akan faham apa yang dikatakan lokus bagi dua dimensi. Sekian sahaja murid-murid. Terima kasih semua.